Oh, itu dia. Jalan dah start penuh. Daripada Bangi tadi keluar penuh kereta. Signal pun tak bagi. Apalah. Dia main keluar je. Siapalah punya idea pakai smart lane ni kan aku. Tapi tak pasti dia orang tunggu kat mana. Petronas ke sini? Rasa sebelah kiri ni kot. Hang. Dia licinnya. Alhamdulillah. Selamat tiba. Ini nama cabang apa tadi? Geng cucuk. RT3. Cuaca, weh mendung oh. Harap tak hujan. Tak ada hujan sekejap. Sedang bertiga ni. Apa nak hujan? Kalau sampai masjid kan nak hujan lah. Jangan kat Bazar Ramadan hujan sudah. Alright, ciao. Okay, sekarang kita berada di Petronas Arena Seremban. So, kebanyakannya ada beberapa orang cancel. Setakat ni inilah dia. Oh, ni motor paling latest. 350E Elephant. Tapi gajah bukan gajah putih ni, gajah hijau sekarang. Lain oh sekarang. Remote tak off. Apa? Ada 1800. Ni geng cucuk. Siapa lagi daripada KL? Ed kan? Kan Ed mengajuk lah kan. Ni motor chip macam biasa. Tukar tayar? Belum? Elok tayar. Okey tu. Jauh lagi. Tak, tapi lebih tak lah. Ha? Posisi 1000 lagi kot. Ni ada lagi.
2-3 ribu dapat kali ni. Tapi dekat baik lah. Tapi berjoget lah kan. Nak start corner tu dia joget. Joget. Betul dah corner pergi lah. Tapi sebelah sana gelap habis. Arah Seremban. Berat. Kita pergi bazar mana? Abang Dira kata dah tukar Tukar? Petron tu. Lepas sikit? Tapi masuk Simpang Petron. Masuk Simpang Petron. Oh, ke dalam lagi? Dekat dia sebelum Petron lah. Sebelum Petron? Dulu depan sikit. Di belakang sikit. Hari ni ramai geng motor Abang Ramai dah tak ada. Geng Ducati tu. Dah ada ramai lagi. Geng warna merah Ducati. Ini pun ada. Tengok, dia punya nak duduk sebelah select KRT padahal tanah kosong tu. Dah susun Ya, orang marah kan menghalang jalan raya kan. Lain macam bok dia tinggi kan. Macam metro tu. Bok dia lain. Tinggi tu. Okey, sekarang jam 5.44. Kita akan mula bergerak ke Bazar Ramadan di Sendayan. Ada beberapa orang tak sampai tapi tak nak tunggu, takut dia lambat. So kita just share waypoint je lah nanti. So ini genre yang ada. Oh, punya skuter ni, ada skuter baru RT3, makin ramai skuter ni. Memang trend tahun ni, trend skuter. Betul lah tu, perang skuter. Sini ke Sendayan tak jauh ni, 12 minit je ni, tak jauh sangat pun. Punya ramai umat. Jalan raya pun jam. Ini mungkin sebab minggu ni minggu last untuk majlis berbuka whatsoever. Tak, minggu depan kami dah balik kampung lah. Sabtu depan kebanyakannya semua di kampung lah, boleh katakan lah. Tu dia jalan jam. Walah weh, sebaik nak motor. Ni dah tahu dah jam sampai mana ni. Ada yang buka puasa dalam kereta je kira. Minggu ni pula minggu gaji. Kebanyakan kalau geng kerajaan dah gaji ni, ada dah start cuti kot. Awal tahun cuti banyak, boleh balut. Cuti straight sampai minggu depan. Kita bawa mimpi, kita bawa harapan, menelusuri waktu bersama kesenangan, berjalan-jalan menikmati alam semesta bersama rakan-rakan, menunggang motor bebas dari pagi hingga malam tiba. Kita terus melaju, tak kira arah mana. Melodi alam, irama jantung kita, kita terbang bebas
jauh dari segala, menunggang angin, menembus batas waktu. Alam semesta ini jadi saksi kita, berjalan-jalan menikmati alam semesta bersama rakan-rakan, nunggang motor berbari pagi hingga malam tiba. Kita terus melaju, tak kira arah mana. Di jalan raya ini kita tak sendiri, dengan rakan sejati dunia terasa milik kita. Berjalan-jalan menikmati alam semesta, menunggang bersama tanpa henti. Dah sampai kawasan Bazar Ramadan ya. Tak jauh daripada masjid. Masjid depan sikit lagi ya. Mana mau parking? Bagi parking dalam senang. Boleh parking dalam, boleh turun ke sana je. Ikut jalan dalam pergi masjid. Ui, sedap bau tu eh. Mana mau parking motor dah. Alhamdulillah sudah sampai Bazar Ramadan. Sekarang jam 6.06 minit. Sampai di Pasar Ramadan Sandayan. Sini. Harap-harap lalu sini tak pedih. Ini kuasa dengan 9. Aku tak makan pedas. Pisang mat. Cecailah benda-benda yang tak pedas. Oh, ini DRL kali biru siat. Ha? DRL kali biru. Ha, kali biru. Tukar? Memang standard. Standard? Ha. Oh, standard biru. Okey. Ingat tukar. Yang dia tukar tu pelangi kan? Itu pelangi tu apa ni? Dia macam ada connect satu. Ada box tu kan? Kita ada dah, kita connect kan dia. Oh, sambung je. Sambung Senang lah. Wah. Patut kena jabat awal tak ni. Song set up. Apa nak buat ni? Tinggal lagi botol air lah. Halau wala quwata illa billah. Nasi itik. Panas lagi bang. Oh, satu je. Nampak bang. Nasi itik 15. Pasta cedok. Si berani lah. Lagi satu belum? Kambing satu ah. Tu yang 9 lah. Semua kuning-kuning ah. Pergi bazar. Yang 9. Kuning semua. Nasi ganja. Nasi berani tu okey lah. Oh, traffic jam. Oh, motor jam tu. Berjelo. Itulah.
Ini pergi patah balik dah habis. Menyesal tak pergi dia. Kopi banjir. Oi, topak kopi ah. Kau tolong azan je. Malam malam banding jari ni. Pukul apa? Asal Ayam kicap mantau. Buatan pisang. Hari ini banyak berdengung semua. Banyak daun di sini. Semuanya berdengung. Jam. Tak ada trafik. Nasi dagang, ayam percik, lemak bakar. Nasi kerabu bakar, tumis. ayam percik. Nasi kerabu tumis, solok nasi dagang. Ayam percik, lemak bakar. Madu tumis, nasi kerabu tumis. Boleh ya. Nasi dagang. Lomang tu. Lemang tu. Lemak, lemang tu. Tu, tomato. Tu yang select yang baju. Kali dah hijau dah baju select tu. Yang betul lah hijau memang select kalau. Jeng. Oh, sini kapan? Ni wajib aja. Kita bagi air belum beli. Ni air apa ni? Kelapa laut, nanas, avocado. Aku nak beli air teh tarik depan ni. Tuan Chris nak beli kopi ais ataupun teh ais ataupun teh hijau. Teh hijau dah nak habis. Kita belilah kopi ais. Okey lagi kita beli. Apple. Mikir lagi? Bungkus. Okey. Settle kita membeli belah di bazar. Sekarang balik kita bergerak menuju ke masjid. Dah 6.40 dah. Sempat tak sempat nak fly ni. So masjid depan tu je, tak jauh. So orang yang lambat-lambat pun dah sampai lah. InsyaAllah boleh sampai dah. Marilah kita meredah-redah di traffic jam ni. Terselit sini. Ni guys, dia bulan kan masjid pun penuh lagi orang yang. Woi, sini pun ada macam bazar lah. Rasanya pelik betul. Sini pun ada bazar punya Habis jam jam. Hai awek. Sana kan. Situ. Ni betul jalan keluar dia.
Geram. Alhamdulillah. Dah sampai tiba ke sini. Tu dah penuh umat. Parking motor ni dah jadi tempat tempat berbuka punya. Alhamdulillah sampai dah. Wih, dah pukul 7 dah. Alhamdulillah kita dah sampai di Masjid Senayan. Tu dah penuh umat baik. Memang beratur lagi. Masjid Senayan tau, bukan kedai motor Senayan. Tempat penuh. Lipat mana makan kat luar ni penuh. Tapi harap nasib baik cuaca baik. Tak hujan. Kalau hujan pisang mat. Pakai mana man? VIP? Pakai VIP ke? Yang buat sini datang. Ha? Tak ada bagi motor. Ini pakai VIP ni. Tempat YB ke? Imam 2. Ni imam 1. Ni dah tengok. Drone sini tak ada guna terbang boleh terbang tapi nak kena berbincang dengan pengawal ke depan, ketua pengawal depan tu. Leceh sikit. Sarjan. Jen. Long time no see Jen. Yalah. Alamak. Sibuk Sarjan. Aku sonong aku tengok kau datang tadi. Tengok taris tak ada. Alamak, dia angkat pula. Long semua ada okey lah tu. Siap je. Alhamdulillah. Sayang semua. Sayang kat Siti mana? Tapi tu dia batu bau sedap, bau kopi punya. Ada kopi Dah bawa. Kat tumpah je kan. Ya, kopi pun. Daripada bunga dan gula. Oh, bunga dan gula. Bunga dan telur. Ingat bunga dan kumbang. Oh lain Terima kasih. Oh, dah sampai kaki 5 orang buka. Terima kasih bang. Bagi orang. Lawan jangan. Lawan tak kuat main pun dulu. Oh dalam penuh nampak. Kau padat Mana nak bagi orang? Ni semua ni. Ni tempat sesuai untuk mencari jodoh ni. Salah. Salah cakap pula. Tempat sesuai untuk berbuka. Dia function hidup. Lain nak bunyi dia. Oi, langit lawa ini, subhanallah. Ramai kau tengok. Ramai gila. Ramai kau padat dah. Padat lah. Sampai kaki 5 lah. Kita boleh bagi lah. Boleh bagi lagi kan? Bagi lagi lah. Turun. Siapa lalu je dia punya rezeki. Jalan-jalan satu. Main. Adik. Adik dengan yang berkenal. Ambil kak, makanan. Main. Sini. Free. Tak ada bayar. Zaim, tunggu sini Zaim. Sini je. Siapa lalu sini bagi. Main. Jangan malu di bawah. Masih supaya ni. Bagi. Saya lalu tak dapat tu. Awak dah tua macam saya. Awak tukar cuci ni. Ni. Apa kita baik. Baik. Ambil. Sini. InsyaAllah. Alhamdulillah pandai kita. Sini je kita. Main. Try.
kopi ah. Ya gini. Okey, baik. Bang sini. Oh. Bagi. Okey. Kak. Ni saya mai. Mari, cepat. Ni saya mai. Satu pandai, ini pandai. Lagi berani. Mai ambil kuih. Mai ambil kuih sangat. Ambil kuih. Saya macam saja ni. Saja jangan garang sangat macam Star. Macam Star. Aduh. Ini bukan K bang. Aku kena ubah aku ni. Lagi budak lah. Saya dah berubah dah. Sayang. Ini belakang ada orang. Bagi satu je. Biar dapat. Okey, baiklah. Terima kasih ya. Selamat berpuasa. Kopi buat tu panjang tu. Bau dia menggiurkan tu. Tu dia sampai bau sedap pun bau. Dia elok lepas makan. Lama tak jumpa kopi. Habis tu. Dia lagi tak? Murtabak. Alhamdulillah. Rezeki lambat-lambat dapat murtabak. Oh, bagi murtabak. 700. Alhamdulillah. Ya? Tak ada pula. Ya. Berapa paket apa dah lagi? Kan saya 700. TMT Terima kasih. Oh. Terima kasih. Oh, okey ni. Oh, tak suka Senayan ke? Betul lah tadi. Ni apa? Okey tu. Kaki walking ngam. Nampak full food tu. Oh, ini ngam sangat ni. Letak lagi mendap terus. Itu belum full apa? Fully loaded lagi. Okey tu, cuna tu. Ambil je. Ni kawan punya. Letak atas sajen bagi. Alhamdulillah saya atas solat maghrib. Sekarang jam 8.07 minit. So kita akan tunggu solat isyak dalam 8.30 lebih. Boleh selipar aku. Oh sudah. Jauh bonus selipar. Allah Allah. Oh selipar ha. Kalau pakai selipar sama ni. Mana yang boleh cari selipar ni. Satu kena ada rak kasut depan ni. Oh boleh. Kayu mana? Sorry. Dah kayu dah. Awal dah kayu dah. Oh padat orang ono orang dia. Ini ramai yang nak ber-OTD. Ni. Ada orang depan tu ambil gambar pada jarak jauh sikit masih ni. Sini mungkin tu. Wow. Ada ambil kubatan ni.
Disebabkan tak digunakan fly drone ni sini, so kita rakam macam ni je lah. Nak rakam masjid yang cantik pun payah. Tu dia, masih lagi ramai Jumaat penuh. Semuanya nak gambar selfie. Wah, lagi tu spot healing lepas ni. Relax. Oi, awal tu gaya dia orang ni. Wih, di BKL awal sampai. Di BKL. Awal betul. Ya, tahu sebenarnya. Asal lagi Malaysia Sebenarnya Kelang yang BK. Syaril. Oh. Mana nak fly ni? Aduh. Ni YB Senawang tengah membuat appointment. Pukul 5 tadi buka. Nak pukul 5. Pukul 5 buka. Pukul 5 jam buka. Dia ikut jam Ghana. Ghana buka pukul 6. Oh, kenapa ni lagi awal. 5 tu kat mana? 5 kat mana ni? Kau terawih lah 8 tu. Nampak tengah waris dekat bincang orang waris. Senang sikit cakap. Tadi orang KL cakap orang 9 tak Thailand. YB Senawang nak makan 5 langkah je. Macam mana? Dah gantai panjang tu je. Bapak sedap lah selangkah. Kau kan yang jauh, dia tak pergi. Ni keluar gambar ni kan? Oi, raya apa dia orang ni? Okey, settle. Ride terawih yang terakhir untuk tahun ini. Belum, minggu depan lagi. Minggu depan? Mana? Masai? Masai. Masai minggu Sini depan. lagi ya, kata nak sini lagi kan. Perlis. 2, 3. Yeay. 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Kelas aku tu. Cakap apa ni? Okey. 1, 2, 3. Wow. Okey. Alhamdulillah. Komplit misi hari ni. Maju Aizdil Senawang oi. Jangan pergi liga maju lain. Situ satu je. Dah, Senawang dah tu lagi. Jauh lebih. Mana tahu sosek. Dia tak Senawang, mampu Senawang. Itu dah weng ah. Weng dah. Mana tahu mabuk. Mabuk ketum. Jangan minum. Okey. Settle semua yang terawih. Jom kita pergi lepak Moreh pula. Kita dah settle semua yang terawih ni. Kita akan terus ke Liga Maju di Aizdil untuk Moreh. Semua dah ready. Masjid ni buat 8 je. Memang laju betul. Sekarang jam
Mak, pukul 10. Lebih pukul 10 tadi habis 8. Settle. Sana keluar. Semua dah ready? Ya, sebiji motor tu motor siapa? Ada yang belum pergi ke? Oh, Abang Adira belum pergi. Ramai geng-geng OOTD tu untuk gambar selfie, sana selfie pak. Selfie saja semua. Ui, zone test. Babak besar mendatang Memang elephant. Gajah. Memang kau besar ni. Itu belakang buka ke? Buka kot. Ui, motor berkilat siut. Motor berkilat. Ni tengok. Macam belacan rupa dia. Fake. Cip Aku belakang lah. Saya belakang kenapa? Aku belakang Saya belakang sekali. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jarak lebih kurang 9 km. Dari sini. Ya, 9. Ya, 9 lah. Bye-bye. Ui, mau loket jam oi. Hujan. Apa? Enak soalan Pagi yang cerah, harap sempat sampai Kodai. Dia rasa apa? Jadi bintik-bintik hujan ni. Harap-harap gerimis saja. di merdu terdengar langit membiru. Awan putih berlabuh alam ciptaanmu Tuhan, sungguh indah. Ku nikmati setiap nafas, setiap detik waktu di dalam Volume up. dekapan alam. Ku rasa damaimu, kau beri kita segalanya, tak terhitung nilainya. Syukur di hati ku ucapkan padamu.
Alhamdulillah kita dah sampai. Nasi kandar Liga Maju Ainsdale. Ini datang apa pula? Ada signal ni. Ada apa-apa kah? Setiap nafas, setiap detik waktu di dalam dekapan alam, ku rasa damai. Kau beri kita segalanya, tak terhitung nilainya. Syukur di hati ku jauh. Alhamdulillah sudah sampai. Tak on Max tadi? Mana? Tadi on. Tak match lah. Oh tak match. Oh. Tapi tak ada connect. So dah semua sudah sampai. Ni siap buat bekalan ni gini. Macam ni. Siap buat bekalan ni. Oi, dia dah pandai, dia dah pandai. Dia dah pandai nampak, dia dah pandai dah. Senang kerja dia sekarang. Ni seorang yang taiko parking di tengah jalan. Orang lain semua parking elok je. Ini terjulur. Seorang ni nak balik Rambau ni terus ni balik Rambau. YB Senawang belum muncul. Abang. Ada di PKL ada. Majlis Penerangan Selayang ada. Ada kita Moreng. Ambung Moreng. Daripada Kajang boleh ada lah sampai Senawang tak muncul. Fake. Orang Senawang kata baru dah keluar rumah hujan. Tutup lampu lah. Happy birthday. Pak dah kena halau. Ada mesti ke? Tak maulah prank macam ni. Pak dah tutup lampu lah kedai lah. Sebab hidup balik lampu. Terlampau banyak. Weh, jaket dia ada lengan lah. Jaket ada lengan. Masih. Oi. Oh, nampak. Dia jumpa kaum lain. Ngantai. Cakap kaki kena pasang sampai. Abang cakap betul. Hujan ke tak hujan? Ya ke? Kering ke? Walau rumah dah berkeruh ni. Apa tu? Mesti cakap keluar beli rokok kan? Rumah. Cakap keluar beli rokok kan? Dah siap tadi. Baju dah kat luar. Baju simpan luar, lepas tu cakap oleh kerana musim skuter. Semua geng skuter je kat luar ni. Titik ni tak dapat. Test lah. Hati ni dah jadi macam macam langganan dah. Tapi Ini lawa. Enjin biar mo yang main-main kau. Oh. Awak. Ni dia kalau orang rumah di belakang terkangkang sebab dia lebong kan. Memang belakang